Korang stay 1 minit, kita tengok beza volume lemak dan masa. Tahu tak volume tu apa? Volume tu isi padu kalau kita translate. Tapi korang tengok nanti. Ni adalah contoh dua-dua fat dan muscle yang ada isi padu yang sama. Okay, ni fat, ni muscle. Isi padu sama ni maksudnya kalau korang masukkan dia dalam bekas 1 liter, kan? Bekas 1 liter, dua-dua ni boleh masuk penuh. Faham tak? So, masuk ni, penuh. Tapi berat untuk masa dan fat ni akan jadi berbeza. Dua-dua ni penuh, tapi berat dia akan berbeza. Mungkin ni akan jadi 500 gram. Mungkin ni akan jadi 100 gram. Tapi isi padu dia atau volume dia sama. Maksudnya dua-dua masa dan fat ni dia akan memenuhi 1 liter punya kontainer. Faham tak? Yang ni pula contoh lemak, fat, ni muscle yang mempunyai berat yang sama. Nampak? Ini bila berat sama. Kalau ni 1 kilo, ni 1 kg, ini pun 1 kg. Nampak tak? Dia punya volume berbeza. Ini besar, ini kecil, tapi berat dia 1 kilo sama. Kalau masukkan dalam kontainer yang masih saya cakap tadi, kan, untuk dapatkan kemampatan tu, volume tu, dia takkan jadi 1 kilo. Mungkin kalau daging ataupun muscle dimasukkan dalam kontainer ni untuk dapatkan penuh ruang ni, mungkin dia akan jadi darab 3, mungkin 3 kilo baru penuh satu muscle ni, satu kontainer ni muscle. Kalau lemak pula 1 kilo ni sumbat je dalam ni, terus penuh 1 kilo. So ini adalah beza volume.